Ni, Jalan Pudu korang, apa nak jadi? Ada netizen cakap ramai sangat warga asing berniaga dekat situ. Berniaga dekat koridor lah, tepi jalan lah. Korang tengok lah ni. Nampak tak? Tu, korang nampak tak? Ni dia, kedai-kedai warga asing dekat situ. Dekat Jalan Pudu ni, korang Jalan Pudu ni. Ini pun boleh dikatakan mini Dhaka ni. Mini Dhaka juga ni. Dia ada kedai, restoran. Ni lah dia kawasan-kawasan dia. Kau nampak tak tu? Apa nak jadi Malaysia ni Dah tak macam negara Malaysia dah. Nampak tak diorang berniaga tu? Apa yang diorang berniaga? Kelapa ke apa entah tu. Ni lah dia dekat Pudu ni. Siap ada potong daging lagi ni. Kau nampak tak tu? Kotornya lah kawasan Pudu tu dekat kawasan-kawasan kedai tu. Pihak penguatkuasa lah datang sini tinjau-tinjau. Apa nak jadi? Tengoklah tu Apa nak jadi? Hai.